sekarang kita demo sikit ciri baru yang ada pada X50, iaitu automatic parking assist. The best thing, contohnya macam kat sini kita tak nampak apa-apa kotak untuk parking, dan kita boleh pilih ruang parking yang kita nak, sama ada menyerong macam ni, tegak ataupun selari. So mungkin kita boleh try yang macam ni, dan kita boleh drag ke mana kita nak park. Nampak? Okay, so macam kita, tapi kena hijau lah. Okay, contoh macam ni, kita dah set, tekan brake dan baru mula. Parking ni akan ambil masa sekitar 20 hingga 30 saat. The best thing is, korang tak perlu nak tekan minyak, tak payah nak pusing steering, whatever semua. Just biarkan sistem ni buat semuanya lah. Bagi aku dia sangat impresif sebab dia memang tepat lah.